Pada dasarnya orang yang menerima kurban itu adalah orang fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin ketika menerima daging kurban ini boleh bagi mereka membawa pulang untuk dimasak. Boleh juga bagi fakir miskin ini menjualnya. Nyan mia fakir miskin yang tukang terima. Kemudian boleh juga kita memberikan kurban kepada orang kaya. Namun memberikan kurban kepada orang kaya dalam bentuk konsumsi, dalam bentuk konsumtif. Tidak boleh diambil oleh orang kaya tersebut untuk diperjualbelikan. Nah, ini di sini bedanya. Kalau dalam bentuk konsumsi ini boleh diberikan untuk orang kaya, apalagi untuk fakir miskin. Tapi kalau digunakan selain daripada konsumsi, yang boleh hanya bagi fakir miskin. Sedangkan orang kaya tidak boleh melakukannya. Jadi mia tanya jo dino kurban ku urang yang mampu, ku urang kaya, nyo payah berjelah le pegah. Nyo untuk entakuan. Ya unan. Ha. Be ente kagcok ya publo agaknya. Nya hanje.